Bila bergerak, itu yang kita bawa kereta, tiba-tiba ke kiri, tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke kiri. 1 minit hari ni saya nak kongsi satu punca kenapa bila kita bawa kereta tu boleh jadi macam ni. Kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Tapi steering kita pegang tegak. Maksudnya tayar yang kat bawah tu bergerak. Untuk kereta yang ada guna pump power steering tu, sebenarnya dekat seret mereka tu ada satu bush. Bush dia kita panggil seret bush. Okey, ini namanya seret bush. Tugas seret bush ni dia pegang. Dia pegang seret kita tu supaya tak bergerak. Ada kereta dia ada dua macam ni. So dia akan pegang seret dua macam ni supaya seret tu tak bergerak ke kiri ke kanan dah. Satu. Nombor dua, untuk absorb hentakan. Kalau langgar lubang ke apa ke, biasanya dia yang akan absorb. Berbanding kereta yang pakai EPS, itu biasa dia tak ada benda ni. Contoh kereta-kereta baru, kereta Myvi ke yang terbaru, memang tak ada benda ni. Jadi risiko dia kat kereta-kereta tu, bila langgar je lubang, dia punya hentakan memang kena dekat gigi. Dekat gigi sharp steering rack tu. So lama-lama dia punya gigi tu boleh pecah, boleh patah dan boleh jadi keadaan ke kiri ke kanan juga.